Selamat datang ke channel One Event. Hari ni saya akan main game 4 second. Dan game update baru, ada survivor dan killer baru. Killer apa yang baru dan survivor baru? So kita killer dulu. Ialah Gas 666. Harga dia ialah 1666. Saya dah agak dalam minda saya harga dia. Dan ada survivor baru juga, ialah Veronica apa dah. Ni for the survivor first time perempuan punya. Okay, saya tengok skin dia, Gas 666. Oh, dia ada tu. Saya tak tahu lagi mana best skin killer dengan skin survivor. Okay, survivor je. Sun gas. Aku rasa yang baru tu sun gas. Yang killer. Tak, skin gas. Dan yang saya tengah tunggu-tunggu game collab ialah The Battle kat dalam tu. The Battle Bridge ialah multi. Game ni kalau nak dapat tu kena main game The Battle Bridge complete chapter 4 nak dapatkan skin. Tak, saya nak tengok guys ada tak skin Battle Bridge. Tak silap saya lah. Tak ada. Oh, ada. Deathbringer. Ingatkan Spouter. Tak apalah. Deathbringer. This getting if you turn to right now is down. Oh, yang skin monster tu game original sudah di rate 17 ke atas. Kau boleh dapat lah skin tu. Tak buat event punya dalam game sebabkan di rating apa budak-budak tak boleh main, tak dapatkan event. Dan saya akan main public, cuba mainkan killer dengan survivor. Aku tahu kalau dia sugar ganas ni. Tolong. Lajunya. Event nak beli mana ni? Event ke sini. Event ke arah sini. Ada jual ke skin tu? A victim. What is the rush? Tak, bukan pun. Aku bagi aku kill komplek. Aku nak review tu survivor baru. Kau ni kacau lah. Aku nak kill kau. I want to kill you. Come here, boy. Wah, dah ada spoil, dah ada tu. Kenapa ni? Dah ada tukar kelas. Ada battery. White spoil. Oh, ni berapa kali spoil ni? Kan lagi mana, Fai? Aku gila, Fai. Kecak aku kalau boleh. Spray. Oh, kena, let's go. Aku spray ke tak ni? Baik. Oh, aku kena ikut direct ke? Oh, ni ke? Bye-bye. Oh, aku ikut. Oh, aku. Okay. Bye. Sekarang. Aku kau peluang, Fai. Boleh tak go skipboard? Oh, boleh go skipboard. Oh, tempat sini saja. Oh, bukan Ifan je. Wah, aku bisa. Aduh. Oh, kat sini saja boleh skipboard untuk ni. Macam nak lompat. Aku pun tak reti kat guna ni. Oh, sekian lama aku tak pakai Noli tu. Okay, test. Gunakan ni. Oh, aku bernaik skipboard. Aku tak reti nak guna skipboard macam mana ni. Anyway, saya akan buat generator dulu sementara. Apa? Oh, hello Min. Terlambat. Oh, dia tu. Oh, itu. Keyboard tambah. Oh, itu pun kau. Oh, Itu pun kau. apa dia buat? Baik. Pumpkin.
Dah give up. Tak Tak boleh apa, aku bagi kau. At least aku cari benda 2 orang. Okay, knowledge still sakit lagi ya. Yang belakang ni. Bukan. Oh, aku masuk lah. Mana? Kat bawah basement. Basement mana? Oh, ni ke? Ini apa ni? Mana kan? Kat bawah basement. Oh, itu bawah basement tu. Itu yang nanti kau tunjuk aku. Oh, itu kau. Ni, ni Fan. Oh. Ini Fan, kepala TV. Awak boleh jumpa gila pun. Gila. Ui, aku nasib baik. Aku nak spray dulu. No. Aku spray kat Makan ayam. aku spray kat ni. Yang tempat direct saja. Sudah spray nak untuk skateboard. Lompat. Oh, tu lompat. Nice skateboard ya kau. Aku buat generator nak. Sebab aku nak jadi Jen. Oh, dah kan. Oh, puzzle pun dah tu. Dia akan kurang masa. Killer mas. Let's go. Dia masih kat tu. Achievement complete. Terus Tak ada. Kita bully dia. Iman, serang dia Fan. Aku penlari. Dah give up dah. Mati pula ni mah. Lari dulu. Dia buat apa? Dia kejar aku Fan. Fan, dia kejar aku Fan. Dia kejar gas. Aku yang dikejar Fan. Dah kan stun dah. First time dia. Jangan bawa aku ke sini Fan. Dan aku tak sini. Dia kejar aku. Memang tu lah time. Aku boleh langgar tak ni? Oops. Mei, tolong aku nyawa dia. Aku punya ni tak ni Fan. Aku punya slash ni belum lagi Fan. Lagi 10 saat lagi Fan. Tak suruh dah. Jom tu. Aku jadi tu Deathbringer. Dia datang ke? Aduh. Siapa zombie? Okay, aduh aku tak faham lah yang ni. Oh, dekat aku. Oh, tunggu Fan. Aku kena parry lah. Baru boleh tumbuk. Apa kena buat? Fan, tolong aku Fan. Jauh. Dia jengkau. Ni betul. Luar. Oh, dah Sampai. So tu budak. Kasih tumbuk. Kena cuit sendiri. Alah, kenapa kan? Alright. 666. Oh my god, besarnya dia ni. Alright, saya akan ni. Besar dia ni kat ni. Kita sinduk ni.
Hilang pula. Lepas tu agak-agak dia slow pun. Dia dah besar pula tu. Masih ada survival. Kasih black salt dulu. Oh dia ni mati guys. Orang cari mangsa lagi. Siapakah? Mana dia? Dia. You thought. Aku tahu sangat guna betul. Dia marah lah. Masih awak. Oops. Side. Dapat juga. Silap engkau. Betul. Kau ingat kau nak stun aku. Aduh, tak kena pula. Sebelah je sini. Kasih masa juga nak jadi tu. Dia pada looping aku tak sempat nak block-on pula. Stupid untuk ni. Okay. Map baru. Macam kilang tempat ni. Kalau saya boleh nak tembak killer. Tu dia killer. Apa pizza aku dah ni. Stun killer dah besar. Ni tempat cake Kau rasa ni macam game buat cake lah. Dia dah marah dah. No, dia dah marah. Kalau saya tembak dia akan tak boleh kena stun. Salah jalan. No, salah jalan. No. Aduh. Asal aku dapat setengah ni minit ni. Tolong. Saya dikejar. Sekejap. Sepatutnya aku guna ni. Tadi tempat base looping dulu ni. Saya tak kena. Dia gua pun tak kena juga. Biasanya tolong sesiapa nak ni. Sempat ni aku boleh ni. Selamat ni, selamat. Tolong. Aku ingat dah boleh dah. Guys, look at the candies. You know if that's mean. Bruh. It's so cool. 6-7. Jen is cook. She tough. Sebagai warhead, saya akan berhati-hati lah sebab dia akan target saya dulu. Alright. Mana bagus nak planting. Kat sebelah ni. FQ punya. Last talk. Map juga baru.
Yang last Tekken dah lama dah, tapi yang baru ialah animation makan ayam. Oh, dia dah nerf tu, burger dia makan ayam dia lagi lambat. Ada racun. Alamak, kat longkang ada racun ni. Okey, itu saja yang saya tunjuk skin survivor. Dan last saya akan tunjuk skin collect killer. Wow, map ni, oh my god, map tu macam rumah tu kan. Tu sebab kan event Halloween. Aduh mak, nak spray tu. Gerak lu. Oh ya, disangkut. Asal tak boleh lari? Weh, tak boleh lari. Bug. Tak guna tebak. Hai, bug pula. Ush. Seladi siapa ni? Oh, Sophie di skin. Wah, aku tak nampak. 3 blindness, are you serious? Putar-putar. Masih nak buat. Best juga skin ni. Ini dia lagi. Just nak block aku ke apa? Inilah aku tahu body. Body seperti angel juga ni. Butuh sangat aku pun guna ni. Jalan-jalan dia. Tak kena. Mati juga. Okey, itu sajalah game Forsaken. Ya, agak menarik dengan collab dengan skill baru, survival baru. Kalau boleh cuba main game ni, ada limited Halloween. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa video akan datang.